Alright. God. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera. Right, baca doa. Allahumma sta'alaina ilmaka wasu alaina biqadari waqtika ya Okey, belajar perempuan duduk, belajar lelaki kemalkan baju, duduk. Okey. Hari ni apa orang yang tak main? Siapa yang tak main? Anis. 3. Siapa yang tak main? Oh, okey, Barki tak main. Akmal. Akmal yang mana tu? Apa dia? Akmal malah. Okey lah. Apa? Alright. Jadi, okey, yang pertama sekali, hari ni kita nak belajar, hari ni kita nak sambung lah, bukan nak belajar. Bagi kita pun satu masa je, 30 minit. Jadi, kita nak sambung Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu ada berapa? 7. Kat tangan, jawab. 7. Alright, duduk. Okey, yang pertama, angkat tangan jawab. Faris. Diri. Funan. Yang pertama Funan. Yang kedua. Okey. Kerajaan Champa. Right. Yang ketiga. Sriwijaya. Lagi. Kerajaan Angkor. Lagi. Kedah Tua. Okey. Majapahit. Yang terakhir. Ini siapa dia? negara. Betul. Kerajaan Alam Melayu. Kedah Tua sudah. Gangga Negara. Okey. Macam yang kamu semua tahu, minggu depan exam. Besok. Jadi dah bersedia ke belum? Dah bersedia ke belum? Belum. Kenapa belum? Hakim, kenapa belum? Tak tahu, tak ada jawapan. Okey. Right. Saya nak kamu semua simpan dulu buku. Dalam kiraan 10, simpan. Tutup. Letak tepi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagus. Semalam kita belajar berapa kerajaan lah? Siapa boleh beritahu? Malam. Tak habis kan? Kita ada tinggal lagi 2 kan? Apa dah yang lagi 2? Gangga Negara dengan Kedah Tua. Yang lain semua kita dah cover. Jadi hari ni saya just nak sambung je. Ni kalau tengok Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit. Hari ni Kedah Tua. Alright. Siapa yang mengasaskan Kerajaan Kedah Tua? Ada tulis tak di situ?
Tak ada. Kenapa tak ada tulis? Bukan tak ada orang. Tak ada tulis sebab Itu soalan. tak dinyatakan. Sebabnya tak dinyatakan. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu pun tak tulis siapa yang pengasas dia. Alright. Tahun bila? Masa bila? Abad ke? Abad kelima. Abad kelima tu kamu mau apa? Tak nak Tak beranak lagi. Tak wujud lagi. Tak ada apa lagi masa tu. Alright. Kenapa berkembang? Faham tak kenapa berkembang? Kenapa berkembang ni? Macam mana dia boleh maju? Yang pertama, pelabuhan perdagangan. Apa yang berlaku dekat pelabuhan perdagangan? Apa urusan yang mereka jalankan? Kan, apa urusan? Apa yang mereka buat? Kuat sikit. No. strategi. Di rumah lain. Apa yang mereka buat? Pelabuhan perdagangan. Mereka buat apa? Urusan? Meniaga, jual beli. Mereka buat urusan jual beli. Macam mana mereka boleh maju? Macam mana kerajaan Kedah tu boleh maju? Sebab adanya pelabuhan perdagangan. Luffy. Pelabuhan perdagangan. Bila orang luar masuk ke tanah Melayu untuk membeli ataupun untuk singgah. Kat sini urusan jual beli berjalan. Yang kedua, kedudukan strategik. Macam mana boleh jadi kedudukan strategik? Abu, kenapa Kedah tua menjadi satu tempat yang strategik? Nanti soalan exam tanya macam mana Kedah tua boleh jadi satu kawasan yang strategik. Macam mana Kedah tua boleh maju? Masuk okey, Faris. Duit. Kedudukan strategik, duit. Tak kena. Hampir. Sebelum jadi duit, apa yang berlaku? Kedudukan strategik. Maksudnya Kedah tua ni berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah laluan perdagangan. Dia tengah-tengah laluan perdagangan. Contoh yang sekarang kita boleh tahu Selat Melaka, Selat Hormuz. Laluan perdagangan. Tutup je, habis. Habis rosak satu dunia. Alright. Dia berada dekat kawasan mana? Lembah Bujang kat mana? Anis, kat mana Lembah Bujang? Pernah pergi tak? Pernah pergi tak? Tak tahu Lembah Bujang kat mana? Dia tahu tak? Dekat mana? Tak tahu. Kakak? Tak tahu. Siapa tahu Lembah Bujang? Merbuk. Tanjung Dawai. Dekat Tanjung Dawai lah. Tanjung Dawai tak tahu? Yoga Nathan. Itu Tupah. Dah. Ngarut lah. Yoga Nathan ngarut. Alright. Next ialah Gangga. Gangga Negara. Siapa pengasas? Raja Ganji Sarjuna. Tahun bila? 6. Abun ke? Tak? Abun lah. Abad ke? 6. Setahun selepas kerajaan Kedah tua. Macam mana dia boleh berkembang? Kenapa dia berkembang? Kaya hasil bumi. Hasil bumi ni apa? Tadi ada dah seorang jawab tadi. Hasil bumi tu apa? Nope, bukan duit. Biji timah, pandai. Anak siapa? Jawablah.
Biji timah. Hasil bumi. Kamu tahu British sebelah dia nama apa? Intan Amni. Amni tahu tak biji timah? Tahu biji timah? Apa kegunaan biji timah? Kakak. Apa kegunaan biji timah? Tak tahu. Ada yang nak cuba? Apa kegunaan biji timah? Juga? Nope. Apa kegunaan biji timah? Menjual, iyalah, menjual. Untuk apa? Untuk buat apa? Masak? Biji timah bukan untuk masak anak-anak. Mampoi kita kalau makan biji timah ya. Ya, untuk dapat duit. Apa yang digunakan? Biji timah tu digunakan untuk buat apa? La haula wala. Untuk buat apa? Untuk hasilkan apa? Untuk hasilkan apa? Benih. Biji timah tu orang buat besi. Untuk buat besi, untuk buat tin minuman. Biji timah? Tak tahu biji timah. Tak tahu. Tak tahu. Tahu? Tak tahu. Biji timah kegunaan dia untuk buat lapisan aluminium, besi. Itu kegunaan biji timah. Apa kegunaan perak? Perak. Nanti cari kegunaan emas. Perak. Okey. Okey, bila satu negara ataupun satu kerajaan dia kaya dengan hasil bumi, apa yang jadi? Pedagang luar, pedagang daripada China, pedagang daripada India, dia mai. Dia buat baik. Kenapa dia buat baik? Sebab dia nakkan biji timah, hasil bumi. Dia dah dapat hasil bumi, dia gerak Contoh yang paling banyak dengar, contoh. British. British dulu main tanam Melayu untuk apa? Ambil tanam. Ambil apa? Ambil. Hampa tengok, siapa tengok Mak Gilau? Tengok. Dia buat nak ambil apa? Dia pun nak rampas tanam Melayu. Kenapa dia pun nak rampas tanam Melayu? Pernah tak tanya? Hasil bumi. Okey, apa yang ada dekat tanam Melayu masa tu? Remah. Biji timah, getah. Dia ada getah sini. Padi. Gol. Rumah pula. Sawit. Rumah tu hasil bumi ke? Hasil. Dah, rumah tu kena bina. Anis. Sembang apa Anis? Silver. Okey. Dekat mana kawasan dia? Perak. Sekitar Berwas. Sekitar mana? Dia? Berwas. Okey. Habis. Right. Tak boleh. Tak menguji. Alright. Okey, dekat depan ni ada point-point yang perlu kamu lekatkan dekat depan. So 6 apa kotak kosong? 1 2 3 4 5 6. 6 orang yang paling bertuah perlu letakkan, perlu lekatkan dekat tempat kosong. Tahun dia berapa, kawasan dia dekat mana, kenapa berkembang, tahun dekat mana kawasan berkembang. Boleh? Boleh. Right. Siapa nak volunteer? Faris. Ameh. Pilih salah satu. Abad kelima. Kerajaan mana abad kelima?
Betul tak betul? Betul. Okey, tahniah. Ha. Walaupun saya tak suruh. Tapi bagi semangat. Bagus. Supportive. Tahu supportive? Tahu tak supportive? Tahu. Alright. Next. Volunteer. Sang kecil. Bukan ramai dia. You pilih. Ada banyak sikit hari ni. Oi. Dekat mana? Apa tu? Tunjuk ke kawan-kawan dulu. Abad ke-6. Okey, dekat mana? Betul ke tak betul? Ya ke? Betul. Alright. Tahniah. Beri tepukan. Anis. Okay, mai pilih Anis. Mai, cepat. Ada lagi beberapa. Jangan sembang. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Nanti saya suruh you orang istighfar. Mau istighfar? Ni. Pilih. Pilih Anis. Oh, paling besar. Pandai dah. Okey. Dekat mana? Dekat mana? Tunjuk dulu kat kawan-kawan. Pelabuhan Perdagangan. Betul ke tu? Betul ke? Okey, betul. Alright, next. Lagi. Lepas ni you boleh. Amma. Tu tak mau. Mau. Apa dia tu? Letak mana? Betul ke tak betul? Bukan Gangan Negara ke? Tak betul. Salah. Dekat mana? Betul. Betul lah cik oi. Itu Kedah Tua. Kedah dan Bujang. Bujang. Okey, betul. Right. Tangan cik. Okey, bantas. Alright. Tangan cik pilih satu. Hakim, mai pilih satu. You mai pilih satu. The last one dia. Tunjuk dekat kawan. Tunjuk dekat kawan. Kawasan ya? Biru ke? Kim. Betul ke tak betul? Betul. Betul ke tak betul? Baru je belajar tadi. Kenapa tak betul? Kenapa tak betul? Kenapa tak betul? Macam mana boleh tak betul? Alright. Hakim. Macam lebih je. Saya rasa macam lebih. Okey, betul. Satu lagi. Tak tahu? Okey. Dia last sekali. Alright. Okey, betul. Dan last. Tak payah. Tak ya. Okey, betul. Alright, tahniah. Semua betul. Cuma yang last kali ya. Dia ragu-ragu. Mungkin dia kena istikharah ke apa ke. Okey. Habis satu aktiviti. Next.
Saya nak Anis, Yoganathan, Abu. Berdiri dulu. Berdiri. Anis. Kira grup ni ada berapa orang? Yoganathan kira grup tu ada berapa orang? Abu kira grup tu ada berapa orang? Sekali. 9. Mai ambil 9 atas. Mai ambil atas. You 9. Ambil 9. Hah? Okey, pantas Abu. Okey, boleh duduk. Semua dah dapat? Dapat Abu. Abu tolong tutup pintu. Oh Abu. Tolong tutup pintu. Okey, dengar arahan. Saya akan bagi masa 5 minit. Dan kamu perlu jawab. Ada berapa soalan? 3 soalan. Habis 5 minit saya akan kutip. Boleh? Boleh? Clear? Alright. 5 minit anda bermula sekarang. Kenapa ni? Nama kelas tulis dulu. Ada pen? Ada. Boleh. Jangan tanya benda yang dah tahu. Orang bukan je. Ya. Okey. Oh, bukanlah. Sibuk. Buka. Boleh. Dalam keadaan senyap buat kerja. Sri juga depannya. Sri Jaya Nasa takkanlah Kedah tua. Sri tak tahu, mungkin betul, mungkin salah. Ikut. Itu kerajaan. Sri apa? Ada 7 kerajaan. Baca betul-betul soalannya. Apakah nama kerajaan yang diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jaya Nasa? Sri Jaya Nasa. Alright, ada lagi 2 minit setengah. Habis saya kutip. Dan itulah markah kamu. Nyatakan satu faktor Sekurang-kurangnya ada 1 point. satu faktor yang dengan Melayu berkembang maju. Cari sini. Jangan cari sini.
Ya. Dari sini. Sri Jayanasa. Baca betul-betul soalan dia. Apakah nama kerajaan yang diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa? Sri Jayanasa. Baca dulu. Jaya. Nama kerajaan. Kerajaan Sriwijaya. Ada 7 kerajaan alam Melayu. Dan dia tanya diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Tahun Sri Jayanasa. ni. Oh, ada ni sampai tu. Tulislah data jawapan. Tak tahu. Menangis bang. Sabar. Okey. Sorry you tadi tak panggil cikgu tadi. Saya tunggu. Okey. Ya, ikut. Okey. Boleh? Pada tahun Lagi 1 minit. Sri Jayanasa. 7 kerajaan alam Melayu. Pengasas dia Sri Jayanasa. 7 kerajaan alam Melayu. Tulis apa panjang-panjang. Saya nak satu nama saja. Sri Jayanasa. 2 point. Dalam soalan ada jawapan. Saya bukannya suruh kamu hurai banyak-banyak, anak. Saya tanya apakah kerajaan itu je. 14 saat tinggal. 10, 9, 8, 7, 6, 5 dah. 4, 3. Okey, masa tamat. Berhenti. Angkat pen, tinggalkan pen. Abu kutip guru kamu punya. Yoga kutip guru kamu punya. Anis kutip guru kamu punya. Dalam keadaan senyap. Dalam keadaan diam. Okey. Terima kasih dan terima kasih. Okey. Alright, kelas kita dah nak habis. Jadi saya nak seorang wakil lelaki dan wakil perempuan untuk bagi rumusan, untuk bagi tahu apa yang kita belajar. Ada 2 kerajaan kita belajar, betul tak? Okey, Faris. Alam Tanah Melayu terbalik. Kerajaan Alam Melayu. Okey, kerajaan apa yang kita belajar hari ni? Dah tua dengan Gangga Negara. Okey, terima kasih. Arisha. Dalam Gangga Negara ada apa? Semua ada depan lah. Baca balik je. Cepat, pantas. Tak boleh. Atikah, Ain, Atikah. Baca balik yang depan je. Dia Rabun pula. Anis. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Alright. Satu lagi Gangga Negara. Abu boleh? Itu je. Soleh. Abad ke-6, tahun abad ke-6, kawasan mana? Lufi, boleh? Gangga Negara. Berdiri.
Cerita je semua sikit je pun ha. Diri Luffy. Alright, senyap. Aku agak tenang. Kawasan belok sekitar berdua. Kenapa berkembang? Tarik pandangan gua. Saya masih unik. Alright, terima kasih. Okey, jadi hari ni kita belajar kemasyhuran tanah saya pun dah terikut Farid. Kemasyhuran alam tanah kerajaan alam Melayu. Hari ni dua kita masuk. Yang pertama ialah kerajaan Kedah Tua, yang kedua ialah kerajaan Gangga Negara. Alright, Hakim. Kerajaan Kedah Tua paling dekat dengan kita. So hafal, ingat. Tak payahlah hafal. Kalau boleh buat nota yang ringkas. Saya tak mahu kamu baca seketul daripada buku teks. Tak mahu. Saya nak kamu ambil point sahaja. Point. Contohnya Kedah Tua. Tahun abad ke-5. Lepas tu kawasan Kedah. Dan mana? Bawah Bujang. Lepas tu satu lagi, kenapa dia berkembang? Kedudukan. Dan pelabuhan perdagangan. Simple. Tak payah terlalu mewah. Tak payah terlalu fancy sangat. Simple. Tapi masuk otak. Jelas? Alright. Okay. Yang terakhir daripada saya doakan kamu semua boleh jawab exam minggu depan. Dan kamu dapat lulus. Terima kasih. Kalau boleh lulus dengan cemerlang. Alright, kita kelas. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Alright, sama-sama. Kemas barang masuk kelas. Jangan bising, masuk kelas jangan bising. Alright. Okay. Ambon. Okay. Alright, sama-sama. Alright. Alright. Jaga. Balik baca sikit. Mari, balik baca.